Oh, parking full sampai ke hospital pantai. Kat sini semua full dah. Pukul 8 pun dak lagi. Full dah dekat Giant Bayan Baru. Depa kata ada rasa apa? Rasa fusion. Kita mai tengok dekat Giant. Cepat, jom let's go. Hai MC Amy Sound. Aku baru nak main. Orang punya ramai gila bapak. Macam mana aku nak bawa anak aku layan. Dah suka dia punya pukulan. Okey, baiklah, untuk first kedai aku nak try di CEO Korea No. 1. Dekat sini ada pelbagai minum-minum makanan Korea, tapi yang paling penting sekali aku nak try rasa ayam Korea dia lah. Yang menambat hati dan dia killer dekat sini. Dan juga macam-macam lagi adalah hampa kena mai try di booth F8. Gila, jangan ramai orang. Aku berpeluh. Dah tahan berpeluh. Baru saja first day ramai gila. Okay, next. Yang ni memang lama aku nak try. Aku nak tengok ramai content creator dah buat menu makanan ni. Inilah Punten King. Apa try mai rasa menu Jawa ni, tapi dia punya pedas pun meletup baik. Nak cerita tak reti, hampa kena mai try di mana lagi kalau bukan di booth Punten King. Okey, seterusnya kita nampak semua kedai ramai lah. Tapi ada satu kedai ni tak ramai. Jadi aku nak pergi terjah. Ini dia Ubi Lambung. Nama pun Ubi Lambung. Pastinya masakan dia ada kedai lambung lah, nampak. Ubi ni selalu kalau kena dekat Cameron Highland lah. Tapi kali ni dia bawa mai sampai ke Giant Penang. Jadi apa kena main rasa sempoi. Baik, semakin lama semakin ramai pengunjung. Jadi aku nak teruskan the next kedai. Kita ada Spot Boss. Dekat sini menu killer dia berkata OG beef. Jadi aku tak mau buang masa, aku nak try beli. Jadi aku tunjuk kepada hampa. Ini dah pembuatan dia. Dan sekarang ni aku speed laju lah ni. Tapi tengok macam ni pun tak tahan. Melekat di jiwa. Jadi apa kata ramai yang ni? Yang ni antara menu viral. Jadi pembawa mic kat sini yang special bagi aku. Dan seterusnya aku nampak kedai ni nama dia Colek Bini. Kalau orang Penang kalau kata Colek Bini, maksudnya dia pelari bini orang lah. Hampa nampak tu beratok ramai. Tak ada yang ni mereka jual boste. Dan boste ni mereka campur dengan adonan mereka punya tersendiri lah. Jadi aku pun try kan. Dan nampak mereka buat macam ni pun nampak sedap. Pakat macam semua yang aku beli menu viral je. Takkanlah tak perkenal nasi kan. Ni duk beratok ramai ni. Kita main try. Ini dah FZ ayam gepuk by Yogyakarta. Katanya ada import mai. Dan dekat sini dia punya sambal hijau tu, yang tu hampa kena try. Dia kata sambal hijau tu melekat di jiwa kalau kena. Jadi aku pun try lah. Ni dia sambal dah. Dan juga dia bagi aku sambal lado, satu penambahan. Jadi nasi pun dah ada. So apa lagi yang kurang? Kita cari lagi. Nampaknya banyak dekat sini macam-macam lah. Kalau hampa mai rambang mata. Dan seterusnya, ini dia antara minuman yang aku nak beli kan. Katanya daripada Kelantan dah sampai ke Penang. Ini dia Tuta. Tuta drink ni banyaklah minuman viral yang ada dekat sini. Dan aku memilih Cakoi Brown Sugar. Tengoklah cara perbuatan dia. Tak mau cerita lah. Inilah Kak Tuta, terima kasih Kak. Orang kaya. Okey, thank you Kak Tuta. Dan juga yang selain daripada minuman dan juga makanan yang dijual dekat sini, mereka juga ada seperti rumah hantu, kita ada Zoom mini, konsert dan macam-macam lagi. Pendek kata, yang mana ada sekitar Penang ataupun yang mana-mana nak mai, pakat-pakat terjalah Giant Penang daripada pagi. Ini bawa hari pertama. Jadi sampai hari ni jangan lepaskan antara menu viral yang dibawakan khas untuk anda semua. Sekian saja untuk cebisan video saya pada kali ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Terima kasih support saya. Bye-bye. See ya.